Ni cara nak test lah. Kuat api tu. Okey, jadi baik. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak uji distributor ya. Ini distributor ni. Ini yang complete setnya lah. Kemudian ini yang dekat kereta lah. Jadi ini bukan kereta lah. Jadi enjin kereta ni saya masuk pada boot lah. Kita nak uji sama ada distributor ni boleh bekerja atau tidak ya. Ini plug. Kita masuk satu plug, satu kabel. Kabel plug lah. Dan kita letak boot dekat sini. Kita masukkan power. Power ni warna hitam jalur putih ni power. Power je, yang RPM ni tak pakai lah. Masuk power kan kita masuk wire body, wire negatif ni. Ni yang hitam ni. Okey. Lepas tu saya on kunci. Kita onkan kunci. 1, 2. Okey. Sekarang power dah masuk lah. Power dah masuk sini, tapi hati-hati ya. Nanti sekejap ya. Ni plug tadi kan. Kita tengok dekat plug sini. Lepas tu tak ada orang pegang kamera. Susah juga saya nak buat ni. Ini plug kita letak dekat sini. Kita temukan ni ya. Okey. Temukan ini. Dan pusing dia punya rotor. Pusing. Kita cuba lagi. Okey, ada tu. Saya pusing ni. Okey. Dia punya plug tu dekat mana? Sini. Tengok dekat sini ya. Sini. Ujung. Ada spark tak? Kalau ada spark. Okey. Nampak ya? Ni. Kawasan ni. Okey, ada tu ya. Okey. Okey ni. Okey. Bermakna pengapian pada sistem kereta dan distributor dia okey. Dia boleh jalan ya. Boleh menghasilkan percikan api lah. Okey, saya nak tunjukkan bagaimana kita test di luar sistem kereta. Sebab kadang-kadang kita beli dekat kedai potong, kita kena test dulu sebelum kita pasang dekat kereta. Nanti bawa balik dia tak mau hidup pula kereta. Jadi ni penting ni. Kita beli dekat kedai potong tu, bukan dia orang check pun. Dia orang main jual barang ni. Ini kita buka dululah. Kemudian kita masukkan satu bolt. Sana ada spring ni. Spring tu pergi coil tu ya. Okey. Dan ini sambung kat sini nanti. Ini ibarat kabel apa?
plug kabel lah. Tadi kita dah check plug kabel, plug dan distributor tu, tiga komponen tu okey, dalam keadaan baik. Dan kita guna ini battery jumper. Masukkan wire body warna hitam ni. Okey, sekiranya distributor tak bekerja, selalunya rosak dia ada coil dalam ni, bahagian dalam Okey, kita nak test dekat luar. Kita bagi current satulah sini, warna hitam putih ni untuk masuk current. Kita guna bateri ya. Bateri kita masuk current ni. Sini body, kita masuk body lah ni. Okey, current dah masuk lah. Dia ada current. So ini kita anggap ini plug lah. Kita pusing tengok ada api di sini. Ini rotor kita pusing. Jangan pegang ni sini, jangan pegang ni. Ini besi ni nanti short. Ini tak kena. Sini. Lagi kena. Kena tu. Ni ada api kan. Sini ada api. Okey. Tu. Ini cara dah test lah. Kuat api tu. Okey. Jadi distributor ni elok lah. Ini bagi 4 point plug tu. Okey. Ya, itu saja yang saya dapat kongsikan bagaimana kita nak test distributor ni dalam sistem kereta atau luar sistem. Okey, bye bye. Assalamualaikum.